Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Kita bawakan waktu ini untuk program Waspada. Okey, bersama saya Syuhada Armawan. Dan saya Hani Hamid di sini. Okey, mana kita nak berkongsilah berkaitan dengan topik yang kita bawakan Waspada pada hari ini. Kita banyak juga bercerita dan juga berkongsi berkaitan dengan implementasi ONSA bagi tahun 2026, di mana kita lihat saja umumnya persekitaran digital hari ini yang menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian masyarakat, daripada kita dapatkan info, kita berkomunikasi hinggalah kepada pembelajaran dan juga urusan pekerjaan. Hampir semuanya berlaku di alam maya. Betul. Namun di sebalik pelbagai manfaat ini, ruang digital ni turut berdepan cabaran yang semakin kompleks, termasuk juga penyebaran kandungan berbahaya, budi siber dan juga penulisan dan juga penipuan dalam talian serta pendedahan kanak-kanak kepada kandungan yang tidak sesuai. Justru dengan adanya pengenalan daripada kerajaan, itu Akta Keselamatan dalam Talian ataupun ONSA 2025 yang memberi penekanan kepada tanggungjawab penyedia platform digital untuk memastikan ruang dalam talian yang lebih selamat kepada pengguna, khususnya golongan kanak-kanak dan remaja. Cuma persoalannya sekarang, sejauh mana akta ini dipahami masyarakat? Betul. Adakah penyedia platform ni benar-benar bersedia untuk mematuhi tanggungjawab yang ditetapkan, dan apakah pula peranan ibu bapa serta pengguna sendiri dalam memastikan keselamatan digital dapat diperkasakan bersama? Penguatkuasaannya dimulakan pada 1 Januari 2026 yang lalu dengan tambahan peraturan pengesahan umur dilaksanakan bermula pada 1 Jun 2026. Okey, jadi ada beberapa lah tentang dua kod baru yang diperkenalkan baru-baru ini bermula 1 Jun 2026. Pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan juga kod pengurusan risiko RMC yang menetapkan garis panduan kepada penyedia platform digital bagi membendung ancaman siber. Jadi untuk kita kupas lebih lanjut berkaitan dengan topik kita dalam program Waspada pada hari ini, penguatkuasaan ONSA, kita bersama dengan tetamu di talian pada waktu ini. Kita ada Encik Ahmad Ibrahim, pensyarah Pusat Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah ataupun UMPSA di talian pada waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Syuhada, Cik Hani, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan kami menerusi program Waspada pada petang ini, yang mana kita nak menyentuh berkaitan dengan ONSA 2025. Pada pandangan Encik Ahmad sendiri, sejauh mana sebenarnya kepatuhan penyedia platform dalam mewujudkan persekitaran yang lebih selamat untuk kanak-kanak, khususnya di bawah umur 16 tahun? Kita nak bercakap dalam konteks Malaysia sendiri. Pada pandangan saya masih terlalu awal untuk berikan penilaian tamat kerana kod perlindungan kanak-kanak atau Child Protection Code CPC dan kod pengurangan risiko atau Risk Mitigation Code RMC baru saja berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 awal bulan ni. Namun begitu, kita sudah melihat petunjuk positif bahawa platform-platform utama semakin serius dalam aspek perlindungan pengguna muda. Perkara yang paling penting ialah perubahan paradigma lah, perubahan cara fikir. Sebelum ni, keselamatan kanak-kanak dalam talian sering dianggap tanggungjawab ibu bapa semata-mata. Kini melalui ONSA, platform digital turut dipertanggungjawabkan. Mereka perlu mengambil langkah proaktif bagi mengurangkan risiko yang dihadapi oleh pengguna bawah umur. Contohnya CPC, menghendaki platform menyediakan pengalaman yang bersesuaian dengan umur pengguna, hadkan pendedahan kepada kandungan berbahaya dan memperkukuh perlindungan terhadap pengguna bawah 16 tahun. Ini menunjukkan bahawa perlindungan kanak-kanak bukan lagi pilihan tapi satu kewajipan. Apa yang lebih penting, kita tidak boleh menilai kejayaan hanya berdasarkan jumlah kandungan yang dipadamkan. Ukuran sebenar ialah sejauh mana platform berjaya mengurangkan risiko sebelum kemudaratan berlaku. Saya melihat ONSA membawa mesej yang jelas bahawa keselamatan kanak-kanak bukan lagi tanggungjawab individu semata-mata, tetapi tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan juga penyedia platform. Okey. Baik tuan, bila kita berbicara tentang penguatkuasaan, masih ada segelintir masyarakat yang melihat sebut je akta ini sebagai satu bentuk kawalan terhadap pengguna internet. Penguatkuasaan itu terhadap pengguna internet itu sendiri. Jadi adakah kefahaman masyarakat mencapai tahap optimum bahawa penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian ONSA 2025 ini adalah bukan untuk mengawal pengguna, sebaliknya mengarahkan penyedia platform agar lebih bertanggungjawab dalam membenarkan posting? Saya berpendapat kesedaran masyarakat semakin meningkat, namun masih belum mencapai tahap optimum lah. Masih terdapat tanggapan bahawa ONSA diwujudkan untuk kawal apa yang boleh atau tak boleh diperkatakan oleh pengguna. Kononnya nak kawal kebebasan lah. Hakikatnya fokus utama ONSA ialah
adalah untuk nak tingkatkan accountability platform digital. Kita perlu faham bahawa platform digital hari ini bukan lagi sekadar penyedia ruang komunikasi. Platform digital mereka ni memiliki algoritma, sistem cadangan kandungan dan model perniagaan yang mampu mempengaruhi tingkah laku pengguna. Oleh sebab tu mereka perlu pikul tanggungjawab yang lebih besar terhadap keselamatan pengguna. Sebagai contoh, jika berlaku penipuan, eksploitasi seksual kanak-kanak atau penyebaran kandungan yang memudaratkan, persoalannya bukan hanya siapa yang muat naik kandungan tersebut, tapi apa langkah yang dah diambil oleh platform untuk cegah dan kurangkan risiko tu. Pada saya, ONSA bukan mengenai kawalan pendapat. ONSA ni mengenai pengurusan risiko, dan masyarakat perlu faham bahawa kebebasan bersuara dan keselamatan digital bukan dua perkara yang saling yang bercanggah dan berbeza. Kedua-duanya boleh bergerak seiring jika platform menjalankan tanggungjawab mereka secara berkesan. Okey, baik. Dan satu lagi kita nak menyebut adalah tentang tindakan penguatkuasaan akta ini, yang mana kita tahu ia bukan dibebankan kepada pihak kerajaan semata-mata. Sebaliknya, ibu bapa turut memiliki peranan yang cukup penting juga dalam memantau pergerakan dan juga tingkah laku anak-anak itu sendiri. Sejauh mana Encik Ahmad, kalau kita menyentuh tentang golongan penjaga ni, adakah mereka ni benar-benar faham tentang tanggungjawab masing-masing yang perlu digalas berkaitan dengan ONSA ini? Penjaga ibu bapa, kesedaran mereka semakin meningkat, tapi tahap kefahaman masih berbeza-beza. Okay. Cabaran hari ini bukan sekadar nak bagi telefon pintar kepada anak-anak, tapi nak faham bagaimana dunia digital tu berfungsi. Ramai ibu bapa mengetahui anak mereka menggunakan media sosial, tapi tak semua faham bagaimana algoritma tu beroperasi, bagaimana penipuan tu berlaku, bagaimana kandungan berbahaya boleh muncul secara automatik. Dalam era digital, penjaga dan ibu bapa bukan lagi sekadar penjaga fizikal. Mereka juga perlu menjadi penjaga digital. ONSA boleh mewajibkan platform menyediakan perlindungan tertentu, tapi tak ada teknologi yang nak boleh ganti peranan ibu bapa dan penjaga dalam nak bimbing anak-anak. Kanak-kanak masih perlukan panduan, komunikasi dan pemantauan yang berterusan. Apa yang penting ialah mewujudkan keseimbangan antara penggunaan teknologi dan pembangunan sahsiah. Kanak-kanak mesti diajar, anak-anak ni mesti diajar bukan sahaja cara nak guna teknologi, tapi cara nak guna teknologi dengan lebih bertanggungjawab. Okey, kan itulah dibangkitkan berkali-kali. Mana walaupun dalam soal ini penguatkuasaan itu diserahkan kepada penyedia platform dan juga kerajaan, tapi aspek yang sering dibawakan dan dibangkitkanlah peranan institusi keluarga itu sendiri, seperti mana yang telah disebutkan oleh Tuan Ahmad Ibrahim tadi. Cuma sedikit tambahan saya nak tanya sikit tuan-tuan, dalam banyak kes yang melibatkan kanak-kanak juga remaja ni, adakah cabaran terbesar sebenarnya datang daripada kekurangan kawalan teknologi, atau sebenarnya kita nak angkat sekali topik ni tentang kekurangan literasi digital dalam kalangan ibu bapa sendiri? Apa pandangan daripada Tuan Ahmad Ibrahim? Ini cabaran yang terbesar lah. Sebab literasi dalam kalangan ibu bapa ni berbeza-beza. Tapi pendedahannya tu semakin meluas, dan ibu bapa dah mula serius dan sensitif terhadap ONSA, terhadap bahaya risiko anak-anak bila terlibat dalam media sosial ni. Platform besar biasanya dia ada sumber yang mencukupi nak memenuhi pematuhan ni, tapi kita sekarang ada cabaran yang besar terhadap aplikasi yang lebih kecil yang berpekalan di luar negara. Mungkin punya tahap kepatuhan yang berbeza, yang rendah lah. Jadi ibu bapa perlu ambil perhatian yang lebih dan perlu cakna terhadap apa yang dibuat oleh kerajaan lah. Betul juga sebab kita pun banyak isu dapat lambakan aplikasi juga platform baru yang muncul hampir setiap hari. Ada je yang baru. Jadi kita macam tak sempat yang ada ni pun kita tak dapat explore lagi, tambah pula yang baru. Okay. Dan satu lagi, bila kita tengok ada beberapa mungkin faktor lah yang diambil pelaksanaan dari segi yang digariskan menerusi ONSA ini, kenapa 16 tahun ke bawah tidak dibenarkan ataupun dilarang memiliki ataupun membuka akaun media sosial sendiri, khususnya kalau kita sebut tentang bagi mengelak kesan negatif lah terhadap kesihatan mental dan juga perkembangan emosi mereka. Jadi
kalau kita sebut juga tentang macam cara untuk pastikan garis panduan ini kekal dipatuhi oleh semua pihak. Bukan sekadar kita ni nak melepaskan batuk di tangga saja ataupun kita rasa macam dah ada akta ni okey lah, tak ada apa, tak payah dipantau lagi dah. Tapi tanggungjawab sambilan yang perlu ada lagi selepas ini. Bagaimana Tuan Rahmat? Pematuhan jangka panjang tak boleh bergantung kepada hukuman semata-mata. Dah ada undang-undang, kita nak kuatkuasakan undang-undang saja tak cukup. Jadi kita perlukan 3 perkara utama. Pertama, kena ada penguatkuasaan yang konsisten. Tak boleh hari ini buat, esok dah lupa, tak buat dah. Kedua, penilaian risiko dan audit yang berterusan. Sama juga perlu konsisten dan berterusan. Ketiga, kesedaran dalam kalangan pengguna. Apabila pengguna ni semakin celik digital, ada literasi digital, mereka akan lebih cenderung nak pilih platform yang selamat dan yang lebih bertanggungjawab. Tekanan daripada pengguna sendiri akan jadi faktor penting yang mendorong kepada pematuhan garis panduan ni lah. Okey, baik. Dan kita kembali kepada apa yang kita bicarakan tentang aplikasi-aplikasi yang kurang dikenali ni kan. Menurut Tuan sendiri, setakat penyedia platform yang terkenal sekarang ni dianggap sudah maklum tentang garis panduan yang disediakan kerajaan. Okay, ni setakat inilah. Jadi bagaimana pula dengan aplikasi-aplikasi yang kurang dikenali namun memiliki pengguna dari negara Malaysia? Tu macam mana pula? Itu macam sukar juga untuk kita pantau. Kita berbalik pada prinsip asas penguatkuasaan lah yang kita tengok yang lebih adil dan telus. Tujuan hukuman ni bukan nak hukum semata-mata tapi nak pastikan pematuhan. Jika berlaku ketidakpatuhan yang menjejaskan keselamatan pengguna, tindakan sewajarnya perlu diambil. Apa yang penting ialah konsisten. Platform besar atau kecil perlu dinilai berdasarkan tahap pematuhan yang sama lah. Maksudnya kerajaan dan pengguna, masyarakat semua kena ambil bahagian dan perlu sensitif. Biarpun aplikasi itu aplikasi yang ramai tak tahu lah, tak tersohor lah. Okey, baik. Kadang-kadang macam itulah bila kita sebut tak aplikasi, contohnya macam permainan dalam talian kan. Mungkin nampak permainan tu mungkin untuk peringkat antarabangsa dan sebagainya, tapi ada juga rakyat Malaysia yang menggunakan hal tersebut. Dan bila kita melihat kepada antara faktor yang ditekankan adalah untuk selain daripada perlindungan daripada menjadi mangsa siber dan sebagainya, keselamatan kandungan, privasi atau privasi data ataupun privacy data yang mengelakkan maklumat peribadi kanak-kanak daripada disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Mungkin Cik Ahmad boleh kongsi dengan kita antara perkara yang dilihat berkaitan dengan hal tersebut. Mungkin ada beberapa dalam kajian dan sebagainya menyentuh tentang privacy data yang melibatkan kanak-kanak ni. Bagaimana Cik Ahmad? Itu sebab diwujudkan ONSA ni, terutamanya kita rujuk balik pada CPC tadi, Child Protection Code tadi ni. Maksudnya bila kanak-kanak tu dia nak berdaftar kepada media sosial, dah diwujudkan bawah pada 16 tahun tak boleh, bawah pada 16 tahun kena dapat kebenaran daripada ibu bapa. Maksudnya kanak-kanak tu perlu minta kebenaran daripada mak dengan ayah dan penjaga untuk ada akaun media sosial. Lebih pada tu umur 18 tahun dia dah bebas dah. Bawah pada tu 16 dan 17 kena dapat kebenaran kalau tak salah saya, dan bawah pada tu dia tak boleh ada akaun media sosial. Kenapa diadakan kod sebegini supaya nanti data privasi kanak-kanak tu tak terdedah, sebab kanak-kanak ni dia mudah terpengaruh, terpancing dengan contoh macam mak dengan ayah dia tak layan sebab sibuk bekerja, tapi bila ada orang dua yang bagi layanan yang lebih, bagi perhatian yang lebih, dia pun mudah terpengaruh. Nak pula sekarang ni ramai yang suka kongsikan, terlebih kongsi apa yang dia buat sehari-hari. Jadi CPC tu mengawal supaya kanak-kanak tu tak terdedah kepada skrin terlalu lama bila ada akaun media sosial sendiri. Okey, baik. Dan kalau adalah ketidakpatuhan akta yang telah pun dikuatkuasakan ini, adakah hukuman yang akan dikenakan kepada penyedia platform setimpal dan tidak berat sebelah, Cik Ahmad?
Macam saya sebut tadi, prinsip asas penguatkuasaan, hukuman tu mesti adil dan telus lah. Maksudnya bila ada platform yang tak patuh, biasanya kita dengar MCMT akan bagi amaran, akan hantar surat untuk platform ambil perhatian tentang kandungan-kandungan tertentu yang memudaratkan pengguna-pengguna platformnya sendiri. Okey, baik. Jadi apa saranan daripada Tuan Sri agar lebih ramai lagi pihak yang cakna dan juga peduli dengan ONSA ini? Saya melihat ONSA ni bukan sekadar isu undang-undang atau teknologi. Ia merupakan isu budaya digital negara. Kita perlu perluaskan pendidikan literasi digital di sekolah, universiti, tempat kerja dan komuniti. Maksudnya literasi digital atau celik digital ni amat-amat penting untuk pastikan ONSA ni berjaya. Pada masa yang sama, media dan institusi pendidikan perlu memainkan peranan untuk menjelaskan tujuan sebenar ONSA supaya masyarakat tidak terpengaruh dengan salah faham. Salah faham antara menyekat kebebasan dan juga salah faham tujuan utama ONSA untuk mengawal risiko dan menjaga keselamatan kanak-kanak pengguna bawah 16 tahun. Akhirnya keselamatan digital ialah tanggungjawab bersama lah. Kerajaan dah sediakan kerangka undang-undang, platform sediakan mekanisme perlindungan, ibu bapa membimbing anak-anak dan masyarakat mengamalkan penggunaan teknologi secara lebih bertanggungjawab. Okey, baik. Jadi kita nak tahu juga menerusi apa yang telah pun dikuatkuasakan ini kan, apa mungkin jangkaan Encik Ahmad sendiri berkaitan dengan ONSA 2025 ini tentang langkah yang boleh diambil selepas ini dan apa mungkin yang dijangka akan berkurangan berlaku di negara kita berkaitan dengan dunia alam siber. Encik Ahmad. Saya rasa pengguna-pengguna akan lebih berhati-hati memandangkan kerajaan dari semasa ke semasa memberi kesedaran kepada masyarakat wujudnya ONSA dan terutama pengguna-pengguna yang rentan, diberi kesedaran supaya tidak mudah untuk terpengaruh dengan bahan-bahan yang menipu, scamming atau bahan-bahan yang bahaya, child grooming apa sebut tu kan. Jadi kesedaran tu sudah berubahlah, suasana sudah tidak sama sebelum ONSA dan selepas ONSA. Okey, baik. Jadi apa pun kita harapkan untuk penggunaan media sosial selepas ini lebih selamat untuk keluarga dan kanak-kanak dan melalui penetapan tanggungjawab yang cukup jelas kepada platform dalam talian itu sendiri dan harapnya juga dengan penggunaan internet dalam kalangan keluarga dan kanak-kanak yang semakin meluas pada waktu ini sekaligus menyaksikan juga tentang kita tengok peningkatan isu-isu seperti penipuan dalam talian, buli siber dan juga kandungan yang tidak sesuai. Mudah-mudahan melalui akta ini platform yang perlu mengambil langkah lebih awal untuk kurangkan risiko supaya kanak-kanak dilindungi sebelum berlaku sebarang kemudaratan. Ya, dan harus kita buka mata juga minda kita bahawa keselamatan dalam talian bukan hanya tanggungjawab kerajaan ataupun penyedia platform semata-mata, tapi sebenarnya memerlukan kerjasama semua pihak termasuklah ibu bapa, pendidik dan pengguna sendiri untuk memastikan ruang digital yang kita kongsi bersama kekal selamat, bertanggungjawab dan juga bermanfaat untuk generasi akan datang. Pun kami ucapkan terima kasih pada Tuan Ahmad Ibrahim, pensyarah Pusat Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA bersama-sama kita pada petang ini dalam program Waspada. Okey, kita jumpa lagi di lain masa. Terus saja ikuti kami di siaran bernama radio untuk anda.